saja mak ah. Mak, tahun ni kita ada baju raya ke? InsyaAllah nak. Tak cukup lagi lah. Ada idea. Mak, apa kata mak buat biskut raya untuk abang jual kat sekolah? Mak tak ada duit lah abang nak beli bahan-bahan. Tak apa mak, guna je duit tabungan abang yang abang simpan ni. Kalau biskut raya kita habis terjual, kita boleh beli baju raya untuk kita. Bagus anak mak. Nanti kalau mak ada duit lebih mak ganti ya. Mak, adik nak tolong mak tau. Boleh adik. Man, baju raya kau tahun ni warna apa? Aku warna biru. Kau warna apa? Aku warna kuning. Alamak, cubalah. Alah, apa susah? Expose print kan ada. Hari kan cetak t-shirt dan baju korporat. Design pun lawa. Cepat je siap. Yelah, jom kita WhatsApp. Syami, baju raya tahun ni warna apa? Dah lah. Aku tak boleh lagi. Beri kita anda siap. Macam mana kalau orang lain yang pasal baju raya? Aku dah tak ada duit untuk baju raya tahun ni. Bang, nak beli kuih raya tak bang? RM7 je ni bang. Tak apa lah, tak nak. Betul ke tak nak ni? Sedap ni. Dah lah murah. Tak apa, bukan tak nak. Ya, dia tak ambil dah. Kau okey ke? Ya, saya aku dah. Dah kita dah tolong boleh? Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Kami nak minta tolong cikgu boleh? Ya, boleh. Ni kawan kami, nama dia Syami, dia ada jual kuih raya. Oh, iya ke? Cikgu tolong promosikan untuk kawan-kawan cikgu boleh? Okey, boleh. Oh, nampak dia kan? Oh, Syami yang buat ni? Pelajar yang buat kuih raya untuk minta jualkan. Ini kan? Okey, ni adalah hasil jualan kuih raya yang cikgu turun jual tadi. Terima kasih cikgu. Okey. Belum cukup lagi lah cik duit ni. Macam mana ni? Tak apalah bang, kita usahakan lagi. InsyaAllah adalah tu rezekinya. Saya rasa saya perlu bantu mereka-mereka ini. Ini syarikat. Assalamualaikum. Ini syarikat ABC ke? Syarikat Teguh Berjasa ya? Ini syarikat Leo Berada ke? Ya tuan. Kami memerlukan 10 pasang baju raya. Betul. Kami memerlukan 20 pasang baju raya untuk pelajar-pelajar KUBES. Ya, terima kasih tuan. Ya, okey. Terima kasih. Alhamdulillah. Pada hari terakhir persekolahan sebelum hari raya, sekolah menyumbang duit raya untuk anak-anak murid dan juga duit raya untuk membeli baju raya. Syukurlah Abang Syami akhirnya mendapat sumbangan itu. Duit ini akan aku gunakan untuk beli baju raya untuk kami sekeluarga.